Hai korang, hari ni korang tahu tak aku ada bawa apa? Aku buatnya benda ni lah agak susah. Aku pakai sisa kotak yang kakak aku tak guna. Jadi, mari kita mencuba. Okey, kau ke tepi dulu. Ini ada dia punya. Ya, bismillah. Susah tau nak buat. Okey, kita kena siapkan air dan macam-macam. Garpu dan sudu. Okey. Sini aku tunjuk bahan-bahan. Dekat sini kita ada serbuk carbonara. Ini untuk hitam-hitam carbonara. Ini garlic bawang. Dan juga jangan lupa mie-nya tak payah rebus. Dan untuk serbuk ajaib dia, tepung. Sebenarnya aku tengah cari apa bahannya. Rupanya kan tepung bahan dia. Ini tepatnya. Jangan lupa siapkan air. Okey, cara membuatnya senang. Kita pakai tepung. Ambil sudu ya. Pakainya jangan banyak-banyak. Segini pun cukup. Okey. Kita masukkan air. Sebelum tu kita ambil ni. Tada. Okay. Ambil air. Ini macam kalis air tu lah. Lambat sangat. Tada je macam ni. Nampak ke kawan? Kalau tak nampak sudahlah. Okey, kita gaul. Kasut-kasut sampai dia jadi lumet macam ni. Okey, ni serbuk carbonara ni dah siap. Serbuk carbonara ni siap. Kalau korang fikirkan tak ada dia punya botol susu tu, nanti aku buat lah. Ataupun aku cari botol susu yang lama. Sekarang ni susu dia. Kalau nak susu mesti warna putih. Jadi kena tambah lagi sikit. Jadilah susu. Tambahkan garlic. Dan jangan lupa ya, kita mesti kena tambahkan mie. Okey, kita buka mie-nya mesti jangan panjang-panjang. Jadi macam ni. Ambil dua, lepas kita koyak-koyakkan jadi macam ni. Dan kita gaul. Okey. Jom kita kasih makan.
Oh no, puting. First, kita akan kasih makan dia mi-nya. Ya Allah, susahnya nak ambil. Oh, Dadah. Okey, kalau nak senang aku tunjuk betul-betul.